Sekejap, Umi tengah rekod. Okey, pengekstrakan logam daripada bijih. Okey. So, bijih ni adalah apa-apa logam yang dah bergabung dengan oksigen lah. Okey, so kita panggil bijih. Kalau bahasa Inggeris dia O lah, O-R-E. So, bahasa Melayu bijih. Bijih ialah apa-apa logam yang dah bertindak balas dengan oksigen. Okey, so untuk ekstrakkan logam daripada bijih ni bergantung kepada how powerful logam tu pegang oksigen dia. Okey, ada logam yang pegang oksigen dia kuat, ada yang panaskan pun dah terlerai, ada yang boleh diturunkan dengan karbon dan sebagainya. Okey, jom kita tengok tajuk ni secara detail. So, pengekstrakan logam biasanya wujud sebagai sebatian atau bercampur dengan bahan lain dengan batu dan tanah. Sebatian ini dipanggil bijih atau mineral wujud sebagai logam oksida, logam sulfida, karbonat. Okey, logam tidak reaktif seperti emas dan perak tidak perlu diekstrak sebab wujud dalam unsur. So, tak payah. Awak korek tanah je, emas, perak memang dalam pure form, tulen. So, memang boleh dileburkan dan boleh diguna terus. Okey, tapi bagi bijih lain, dia dah combine dengan oksigen. So, tak boleh diguna terus, perlu diekstrak. Okey, cara pengekstrakan logam reaktif adalah berdasarkan kedudukan dalam siri kereaktifan logam. Sebab you tengah cakap pasal tindak balas dia dengan oksigen. Okey, so kalau dengan oksigen, betapa reaktifnya sesuatu logam tu dengan oksigen, siri yang kita create tu, yang terhasil tu ialah siri kereaktifan logam, bukan siri elektrokimia. Siri elektrokimia disusun berdasarkan kecenderungan suatu atom untuk melepaskan elektronnya. So, berbeza. So, sekarang kita siri kereaktifan. Okey. Dua cara yang biasa digunakan untuk mengekstrak logam dan bijih masing-masing ialah elektrolisis. Okey. Untuk elektrolisis, kena logam tu lebih reaktif daripada karbon. Okey, lebih reaktif daripada karbon. Nanti kita tengok awak nak pecahkan dia contoh macam aluminium oxide kan. Maksudnya bila you buat elektrolisis pada aluminium oxide, at the end you akan dapat pure aluminium and pure aluminium dan pure oxygen. Of course in this case you nak aluminium kan. So you dapat aluminium yang tulen tu. So boleh guna elektrolisis. Maksudnya aluminium ni dia pegang oksigen dia ni kuat. Sampai awak kena cocok elektrik. Baru dia boleh separated. Nama pun elektrolisis. Elektro means elektrik. Lysis mean pecah. Okay. So basically you pecahkan guna elektrik. Datanglah perkataan elektrolisis. Alright. Bagi logam yang kurang reaktif daripada karbon, you tak payah susah-susah pakai elektrolisis. Sebab ini elektrik ni consider macam susah lah nak buat. Nak pakai elektrik. So kalau pakai penurunan oleh karbon, kita boleh guna untuk logam yang kurang reaktif daripada karbon. Okey. So nanti kita tengok siri tu. Okey, ini contoh-contoh bijih lah. Okey, emas bukan bijih lah, emas pure. Bijih besi hematit, ingat tak kalau orang belajar bio, hemoglobin kan dalam darah kita pun ada ferrum kan, ada besi. So hematit. So jangan pelik kalau hematit tu maksudnya ferrum oxide lah. Okey, ferrum oxide. Kalau kita tak bagi tahu ferrum tu ferrum 2 atau 3, you consider as ferrum 3, okey? Bijih aluminium nama dia bauxite, so kita tahu dia aluminium oxide. So bijih yang ni dengan yang ni lah, yang ni bukan lah, yang ni pure gold lah. Alright. So kita tengok pengekstrakan logam daripada bijihnya melalui elektrolisis. Okey, elektrolisis. Logam reaktif seperti aluminium dapat diekstrak menggunakan kaedah elektrolisis. Dalam pengekstrakan aluminium, biji aluminium atau bauksit ditulenkan terlebih dahulu untuk mendapatkan aluminium oxide yang akan dileburkan. Kita akan lebur aluminium oxide mencecah 2000. So, bila ada suhu yang tinggi melibatkan kos yang tinggi. So, of course tak ada industri yang nak menggunakan kos yang tinggi sebab you have to create suhu sampai 2000 darjah Celsius. So, apa cara atasi? Kita tambah cryolite. Dengan leburan aluminium oxide untuk merendahkan takat lebur siapa? Aluminium oxide. So, soalan ni popular.
Tambah apa? Cryolite. Apa fungsi? Untuk merendahkan takat lebuh aluminium oksida dalam sekitar 900 darjah Celsius. So banyak beza from 2000 to 900. Cuba kita tengok ni jap. Aluminium oksida juga dipanggil alumina. Aluminium oksida juga dipanggil alumina. Aluminium merupakan logam yang biasa ditemui dalam kerak bumi. Namun begitu pengintai semula aluminium lebih menyebabkan berbanding proses pengekstrakan. So better mengitar semula daripada ekstrak sebab costly electrolysis kan melibatkan cost. Okey, jom kita tengok in detail. Okey, gambar dia boleh jadi macam ni ataupun simplified. Okey, jangan risau. Yang 4 ni adalah anode. Kita punya anode attached to positive terminal of the battery. Yang dinding ni adalah cathode kita. The dinding is cathode kita. Okay, attached to the negative terminal of the battery. So gambar ni tak complicated, cuma anode dia banyak. Okay, anode dia selalu kita ada satu elektrod. Tapi in this case dia letak 4 sebab industrial kan, so kena nak hasilkan banyak. And then dinding bahagian tu ialah cathode. Alright. So dekat anode, anode bercas positif, yang akan pergi kat dia ialah yang bercas negatif. So in this case aluminium oxide. Siapa yang bercas negatif? Dia akan ada aluminium Al3+ and oxygen 2-. So ini leburan bukan larutan. Leburan mengandungi aluminium 3+ and O2- only. 2 ion je wujud. You dah leburkan, dia jadi ion yang bebas bergerak lah. Alright. So, benda anode positif. So, siapa yang akan pergi kat dia? Something yang negatif lah, opposite. So, O2- akan pergi. So, lumrah elektrolisis, bila dia dah pergi dekat elektrod dia, dia akan discharge. Discharge jadi apa? O2. Okay, oksigen, pure oksigen. Okay, dia akan balancekan. Sini oksigen 2, sini pun oksigen 2. So, from anion nak jadi pure macam tu, dia release elektron. Benda negatif mestilah release elektron, takkan terima lagi. So, berapa ni? 2 kali 2 negatif, maksudnya 4 elektron. Okay, so this is the half equation lah. Saya tulis balik lah. Ya Allah. Aku nak padam. Okay. Alright. So, kita half equation ni kita ikut flow. Mula-mula dia ialah O2-. Lepas tu dia adalah oksigen. Oksigen mana boleh tulis O je. Kan? Gas oksigen is O2. Okey, tengok balance tak? O2 sini O1 je. Okey, aku letak 2 sini. Okey, sekarang half equation mesti ada terima atau derma elektron. So, benda dah anion mesti derma elektron. Tapi berapa tengok sini. 2 kali 2 negatif. Okey, maksudnya 4 lah. 4. Settle. Okey, kalau you nak check half equation, you darab je. 2 kali 2 negatif, negatif 4. Sini kosong, sini negatif 4. So, balance. Negatif 4, negatif 4. Balance. Okey. Saya padam. Hilang terus. Right. Tak stable. Padam dia dah setengah jam. Okey. So, dekat dinding ni ialah cathode. Cathode bercas negatif. So, siapa yang pergi kat dia? Benda yang positif. Positif ialah cation. In this case, cation yang kita ada ialah aluminium. So, saya dah cakap, lumrah elektrolisis. Once ion tu dah pergi dekat elektrod dia, cathode atau anode, dia akan discharge. Dia buang cas dia. So, buang cas tambah 3 elektron jadi aluminium. So, at the end, aluminium akan berkumpul dekat sepanjang cathode ni. Sebab situ cathode dia the whole dinding tu. Kemudian dan akan dia berat, dia akan keluar kat sini. Keluarlah sebagai leburan aluminium yang tulen. So, pengekstrakan logam ni tak susah pun. Lagi senang sebenarnya. Alright. So, senang sahaja. Awak kena tambah cryolite ni je, ingat je. Alright. Okay.
Dia senang, dia elektrolisis. Kalau leburan senang. Larutan tu yang susah sikit tapi still senang. Okey, so ini kat bawah dah ada. Alright. Okey. Ini kalau markah lebih daripada satu nak penerangan kan. So ini penerangan, you baca lah. Okey, boksit ni warna merah boksit ataupun boksit ni ataupun aluminium oxide ni dia warna merah. Alright. So leburan aluminium akan tenggelam di lapisan bawah kerana lebih tumpat. Okey, keseluruhan proses masyarakat menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi. So sangat costly. Gas karbon dioksida turut dihasilkan semasa proses elektrolisis leburan aluminium oxide yang dapat mengesan. Okey, so dia tak mesra alam. Okey. Sebab apa? Awak nampak tak ni? Ini elektrod karbon. So kalau ada gas oksigen lalu kat dia panas-panas, dia akan bertindak balas dan hasilkan gas karbon dioksida. Dan lama-lama karbon ni akan terakis dan after a while, maybe after 5 years, 10 years, elektrod karbon ni perlu ditukar. So tu reason dia. Itu pun soalan suka tanya juga. Okay, gas karbon dioksida turut dihasilkan kesan negatif. Selain itu, proses penulinan boksit turut menghasilkan sisa boksit enap cemar merah yang bersifat toksik. Ini enap cemar lah. Sebagai pengguna, kita perlu mengitar semula. So, digalakkan mengitar semula bagi mengurangkan kesan. Apakah peranan anda? So, kita semula lah. Aluminium is better than you extract. Okay, that is pengekstrakan melalui elektrolisis. So, aluminium sebagai contoh. Okay, sekejap saya pergi sini sekejap. Okay, untuk logam ini, you kena extract pakai elektrolisis. Iaitu logam yang lebih atas daripada karbon. Sebab tu kalau saya hafal, kalau nak kahwin mesti ada cukup zakat fitrah supaya perkahwinan hingga cukup anak-anak. Ini sebenarnya siri elektrokimia tapi saya saja masukkan karbon. Saya insertkan siri kereaktifan sekali. Okey, apa yang awak kena ingat? Awak ingat lepas aluminium karbon mesti ada cukup zakat fitrah. Mesti ada cukup zakat. So carbon is between aluminium dan zinc. Okey. Bawah je zinc, starting dari zinc saja sampai plumbum, you kena ingat ni. Starting daripada zinc sampai plumbum, dia akan undergo penurunan oleh karbon. Okey, so nampak siapa yang power ni? Kalium, natrium, magnesium, aluminium. So aluminium the last one yang akan undergo electrolysis. After carbon, zinc, ferrum, titanium, plumbum akan undergo penurunan oleh karbon. Boleh. Bawah ni panaskan saja. Copper and mercury. Mercury jarang bincang lah. Copper boleh panaskan directly. Panas terus. Panaskan saja, tak payah pakai karbon. Boleh extract. Dan ni tak payah extract. Sebab dia wujud sebagai unsur biasa. Okey Okay, patah balik. Right. So yang ni saya nak pakai rajah lain. Okey. Rajah lain sekejap. Sebab saya rasa buku ni macam susah pula. Okey, kita pergi yang pengekstrakan logam yang menggunakan logam yang lebih reaktif. Sekejap Okey, ini another option. Okey, another option. Pengekstrakan menggunakan logam yang lebih reaktif boleh juga. Okey, contoh. Ini macam konsep penyesaran jugalah. Penyesaran kan? Penyesaran logam. Dia macam yang lebih reaktif boleh rampas. Logam yang lebih reaktif mampu untuk mengekstrak logam reaktif daripada logam sedang dan panas bersama-sama. Tindak balas ini membebaskan api tinggi sehingga mampu menghasilkan logam dalam bentuk leburan. Sangat panaslah. Sebagai contoh tindak balas termit serbuk aluminium dipanaskan bersama-sama dengan contoh macam aluminium boleh pakai elektrolisis tapi at the same time boleh guna pengekstrakan menggunakan logam yang lebih reaktif. Okey. Sebagai contoh termit dipanaskan dengan ferrum. Okey. Dipanas serbuk aluminium. Maksudnya aluminium lebih reaktif lah. Panas dengan ferrum 2 oxide. Okay. So ferrum 2 oxide ni kita boleh ekstrak pakai penurunan oleh karbon tadi. Boleh. Tapi ini option lain. Iaitu tindak balas termit. Okay. So akan berlaku tindak balas ini. Okay. Tindak balas ini you kena pandai tulis. Sebab dia just couple and single. You just rampas sahaja. Couple and single. Couple and single, you just tukar pasangan sahaja and balance it out. Alright. So other than ferrum,
kita boleh guna kromium dengan titanium untuk this method juga. Untuk extract. Okey. Kaedah balas berbeza. Okey. Tindak balas termit ni kadang-kadang dia guna kat mana? Dia guna, ini sebab tu ada ni semua kan. Dia guna dekat ni landasan kereta api. Landasan kereta api contohnya ada satu kawasan yang macam berlubang. Dia buat tindak balas termit at that part lah. Dan terus dia isi lubang tu dengan besi pakai tindak balas ini. Sebab dia macam nak sikit je besi tu. So dia buat dekat landasan kereta api. Contoh kat sini rongak sikit kan. So dia pakai tindak balas termit. Okay. Alright. So yang extrakan logam oleh karbon, saya nak pakai gambar ni. Sorry tak sharp sangat. Saya dah sharpkan cuba. Alright. Mana ni? Okay. Extrakan logam. Jom kita tengok. Okey, logam besi yang kurang reaktif berbanding dengan karbon dapat diekstrak melalui proses penurunan karbon. Proses ini dijalankan relau bagas. Okey, namanya relau bagas atau dalam bahasa Inggeris blast furnace dengan memanaskan biji timah atau hematit bersama arangkok. Okey, arangkok ialah karbon karbon dan batu kapur. Okey, so awak ingat apa yang ada dalam tu biji besi, that is ferrum oxide. Okey, arangkok is carbon and calcium carbonate. So ingat tiga bahan ni dimasukkan bersama. Nampak 3 bahan sini. Alright. So awak kena tahu zon dia ada zon 1, zon 2, zon 3. Ada 3 zon. Zon 1, zon 2, zon 3. And then ada gas buangan. And then ada udara panas, leburan besi. Di mana kita nak benda ni. Ni kita nak. Yang ni adalah bahan buangan kita. Okay, so the reaction started at zon 1 lah. And then zon 2. And then zon 3. Okay, jom kita tengok by zone. Okey, arangkok bertindak balas dengan oksigen daripada udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida. So, the first equation, zon 1 adalah karbon interact with oxygen, hasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Tindak balas ini adalah tindak balas redox. Dan redox kenapa? Dia gain oksigen. Gain oksigen. So, dia undergo oxidation. Okey, carbon undergo oxidation. Dan merupakan tindak balas exothermic kerana suhu relau bagas meningkat hingga 1006. Okey. Zon 1 settle. And then entering zon 2, karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan arangkok yang masih berbaki. Alright. Further, dia tindak balas karbon dengan karbon dioksida menghasilkan karbon monoksida. Monoksida. That is CO. Okay. So, itu zon 2 ada satu equation juga. Okay. So, sekarang karbon dioksida pun ada. Karbon monoksida pun ada dalam relau bagas. Okey, so zon 2 karbon monoksida merupakan ejen penurunan. Okey, ejen penurunan maksudnya mengalami pengoksidaan untuk tindak balas berikutnya. Okey, tindak balas ini merupakan tindak balas endothermic. Okey, ni awak kena highlight. The first zone exothermic, the second zone endothermic. Maksudnya penghasilan karbon monoksida endothermic. Endothermic. Alright, itu boleh jadi modal soalan. Okey, zon 3 arangkok dan karbon monoksida berfungsi sebagai ejen penurunan. So, ada berapa ejen penurunan? Ada 2, iaitu karbon dan juga karbon monoksida. Okey, sebab dua-dua ni boleh terima oksigen lagi. Karbon boleh jadi karbon dioksida, karbon monoksida boleh jadi karbon dioksida. So, benda yang boleh terima oksigen dan undergo oxidation akan jadi ejen penurunan dan menurunkan ferrum oxide. Akan rampas oksigen daripada ferrum oxide dan akan jadi besi tulen. Alright, so sebab tu ada zon 3 ada 2 equation which is ferrum oxide tapi menggunakan 2 ejen penurunan, that is carbon and then carbon monoxide and then pure ferrum dan akhirnya ada side product iaitu carbon dioxide. So you have to be able to balance the equation lah, pakai genapkan yang ganjil ataupun trial and error. Kalau genap ganjil tak berjaya, trial and error. So, zon 3, di mana zon terakhir lah, ferrum 3 oksida diturunkan. Diturunkan sebab dia hilang oksigen oleh karbon monoksida. Enapan besi terbentuk di dasar relau bagas. Okay. Pada suhu yang tinggi. Right. Pada suhu yang tinggi, kalsium karbonat terurai. Okey, ni dalam relau bagas ni suhu tinggi.
Okey, suhu tinggi. So kalsium karbonat kan awak dah belajar pemanasan garam, dia akan terurai kepada kalsium oksida dan karbon dioksida. So ada persamaan ni bukan nothing new. Okay, nothing new for you. So benda asing dalam biji besi seperti silikon 4 oksida. Siapa silikon 4 oksida? Okey, siapa silikon 4 oksida? Of course dalam ferrum oksida kita ada benda asing. Siapa silikon 4 oksida? SiO2. Itulah pasir, Okey, akan bertindak balas dengan kalsium oksida tadi. So akan menjadikan sanga atau kalsium silikat. Kasio ni. Kasio berapa ni? Kasio 3. Kasio 3. Saya rasa awak ingat sanga pun cukup. Sanga is a side product lah. Maksudnya kita function kalsium karbonat is untuk membuang sisa yang benda asing ada dalam relau bagas. Yang kita panggil sebagai sanga ni, sanga lah. Kalsium oksida campur pasir tadi, okay? Alright. Kalsium oksida bersifat base. Okay, of course ini kita tahulah. Dan meneutralkan silikon oksida yang bersifat asid. Tindak balas ini penting untuk menghasilkan benda asing daripada leburan besi. Pembezaan ketupatan menyebabkan sanga berada di bahagian atas leburan besi. Okey, maksudnya sanga atas lah, besi bawah, mudahkan proses pengasinan. So, sanga ke atas, besi kat bawah. Okey. Pengekstrakan logam dan